tahu apa harga yang akan anda terima kejap nanti. Jadi guys, Oppo Malaysia baru je umumkan flagship terbaru mereka, Find X9 dan Find X9 Pro. Pelancaran ini juga dibuat serentak dengan pelancaran global dekat Barcelona. Kedua model ni hadir dengan rekaan serba baru, kali ni guna modul kamera bentuk petak, bukan lagi bulat macam generasi sebelum ni. Untuk skrin, Find X9 Pro dilengkapi panel AMOLED 6.78 inci 120Hz, manakala Find X9 biasa ada skrin 6.59 inci, lebih kurang sama macam model sebelum ni, tapi bezel dia lebih nipis, hanya 1.15mm. Selain ada butang kamera macam Find X8, yang menariknya model baru ni dilengkapi dengan butang snap key baru yang boleh disesuaikan. Tapi secara default, butang ni ditetapkan untuk akses kepada AI My Space, iaitu ruang peribadi yang korang boleh gunakan untuk simpan perkara penting. Untuk prestasi, kedua-dua model Find X9 dikuasakan chip flagship terbaru MediaTek Dimensity 9500, menjadikan dia antara peranti pertama yang guna chip ni. Kedua model datang dalam satu konfigurasi RAM LPDDR5X 16GB dan storan UFS 4.151GB. Dari segi kamera pula, macam generasi sebelum ni, Find X9 masih menampilkan sistem kamera di tala Hasselblad. Model Find X9 Pro dilengkapi 3 kamera belakang, terdiri daripada kamera utama dan ultra lebar 50MP serta telefoto 200MP yang sokong zoom optical 3 kali dan zoom digital sampai 120 kali. Yang ke depan, ia ada kamera selfie 50MP. Manakala Find X9 biasa juga guna tetapan 3 kamera belakang, tapi semuanya 50MP untuk utama, ultra lebar dan juga telefoto. Kamera depan pula 32MP. Menariknya, kedua model ni juga ada True Color Camera, iaitu sensor spektrum warna untuk penghasilan warna yang lebih tepat. Lepas tu, kamera dia juga sokong rakaman video 4K 120fps dengan Dolby Vision dan juga 4K motion photos. Berkenaan bateri pula, Find X9 dilengkapi bateri 7025mAh, manakala model Pro pula ada bateri lebih besar 7500mAh. Kedua-duanya juga sokong pengecasan sama 80W berwayar dan 50W secara wireless. Sejurus kotak, ia akan menjalankan sistem operasi ColorOS 16 berasaskan Android 16 terbaru yang menurut Oppo lagi lancar, pintar dan juga tersambung. Dengan rekaan UI yang memang jelas nampak diinspirasi daripada iOS 16. Berikut adalah harga jualan siri Find X9 dekat Malaysia. The Hasselblad Tele Converter with Dan. Tempahan siri Find X9 dibuka dari 29 Oktober hingga 7 November dan penempat awal akan dapat hadiah eksklusif bernilai sehingga RM1,577. Jadi apa pandangan korang tentang Find X9 ni? Atau beli ke tak? Cuba komen kat bawah.